raga atau bakul, KACANG. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Be yourself, it got rain all the time. Selamat datang ke Azli Maka Terusan Official Channel. Okey, untuk video kali ini, video yang final part lah. Maksud dia 1, 2, 3, 4 dah. 1, 2, 3 dah saya dah buat lah video kan. Jadi video yang keempat ni lah, video yang keempat atau final part lah. Okey, last untuk yang saya dah buat ini lah. Okey, dalam video ni saya akan buat pemasangan side mirror atau rear mirror kiri kanan tu. Yang terbaru lah, yang saya pakai tu. Yang dulu saya ada pakai yang tu juga, tapi saya ada pakai ni yang terbaru sekali lah. Yang terbaru lah, yang boleh naik atas lah. Okey, satu lagi saya akan tukar raga lah kan. Saya akan buat pemasangan raga daripada raga yang biasa tu yang saya pakai, lepas tu saya tukar kepada raga yang berat sikit lah. Tu raga kacang tu ya, raga kacang tu. Okey. Dan satu lagi saya akan review lah, review mengenai part-part yang saya ada pasang dekat motor saya lah sejak saya dah pakai dalam masa hampir 3 tahun lebih, dekat 4 lah kan. Jadi part-part apa yang saya akan review balik lah motor tu. Okey, tengok jangan tak tengok. Dulu pernah sekali saya pasang lebih kurang macam ni lah kan. Tapi dia jenis bukan ke atas, dia ke tepi ni yang model lain ni. Ni model yang ke atas. Ni lah. Okey. Macam ni lah bentuk dia kan. Itu saya beli, dia tak boleh ni, dia macam ni lah. Kali ni dia pasang dia macam ni lah. Pasang macam ni, lepas tu kita pusing nak atas ni. Ni kita pusing lah. Okey, dah siap pasang. Macam ni kedudukan. Dia ada bagi getah penutup kan. Sebab saya tak tutup lagi. Nanti saya bawa nanti saya test agak tengok kedudukan dia macam mana yang sesuai lah. Boleh nampak belakang lah, tak ada masalah. Dia macam ni lah. Okey, nampak. Kita nak pakai, kita tutup lah. Okey, satu lagi kita nak pasang bakul lah. Ni ada bakul baru lah. Bakul baru KACANG. Okey, ni dia. Kita pakai kaki sekali lah. Biasalah kan. Alright, kita pasang ni lah. Okey, kenapa saya nak pakai ni? Ya, kita isi barang, ada setengah barang tu dia tak jatuh lah kan. Kalau bakul yang ada besi lain macam tu je kan, si barang dah jatuh lah. Tapi tak apa, kita pasang je lah. Okey, dah siap dah pemasangan raga atau bakul, KACANG. Okey. Ni semua dah komplit yang saya dah beli, dah pasang. Kita buat review sikit lah apa yang saya dah pasang lah. Kita start daripada depan lah. Okey, ni saya dah tukar. Okey, ni pun saya dah tukar. Ni saya ada tampal-tampal stiker sikit lah. Side mirror saya dah tukar. Berapa kali tukar ni? Banyak kali dah. Banyak kali tukar ni. Alright, ni first dulu. Ni
Kaliper ni masih ori lagi. Saya tak tukar. Cuma saya tukar brake hose lah. Okey. Saya pakai cozy punya cooling punya cover. Batu bawah ni. Okey, ni saya tukar. Okey, sport rim. Saya pakai cozy punya sport rim. Cozy punya. Lepas tu disc brake. Disc brake plate ni. Yang ni. Okey, yang ni pun yang masa saya beli cozy tu saya dapat yang sekali. Ini sekali. Ini saya tukar brake disc plate. Maggat pun saya tukar. Ada yang original warna biru kan. Ini keras sikit lah. Pakai raga kacang ni dah bagus sikit. Dia keras lah. Dia tak lembut lah. Okay, sedap pakai lah. Ni raga kacang. Belakang pun sama juga. Saya tukar brake hose. Cozy juga. Okay, bagi panjang sikit. Lepas tu saya tukar ni botol Brembo. Okay. Lepas tu saya tukar yang ni lah. Ok, saya pakai Samco sekali. Ok, exhaust. Ini warna dulu warna silver. Ada saya tukar warna hitam lah. Saya spray je lah. Ok, ni saya spray je. Lepas tu yang belakang pun sama juga ni. Display saya pakai. Ni saya tukar juga lah. Ok. Ok. Rantai pun saya tukar baru. Lepas tu sprocket pun baru dengan sprocket depan pun. Sprocket belakang saya pakai 42. Sprocket depan saya pakai standard lagi lah 15 lah. Ok, brake pad ni pun saya dah tukar. Depan belakang, sana depan sekali dengan depan warna biru lah saya tukar. Ok, sport rim sama lah. Depan sama lah. Saya beli sepasang lah. Jadi lepas tu tayar pun saya tukar kak. Dulu tayar besar ni tak tahan lah tayar besar. Sebab apa? Sebab tayar besar ni harga pun mahal. Jadi kalau kena paku tu memang automatik senang sangat lah. Sebab dia besar lah. Ok, tak apa lah. Terpulang pada orang yang nak pakai lah. Macam mana? Ni saya pakai tayar W Rosso. Yang belakang saya pakai 90-80. Yang depan saya pakai 80-80 kan. Ni saya tukar. Lepas tu yang ni satu lagi arm ni. Arm ni saya pakai dulu standard lah. Saya pakai standard dulu. Lepas tu saya tukar panjang sikit lah. Ok, saya tukar panjang sikit. Protector punya saya pakai 3 inci punya. Panjang sikit lah. Ok. Setakat tu lah yang saya tukar kat motor lah kan. Itu saja daripada saya lah. Be yourself. It can rain all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.